2, 3. Okay, later I check. Hai, Assalamualaikum guys. Welcome back to Zai Yusof channel. So hari ni aku nak buat korang pergi Kuantan. Actually ada satu hotel ni aku dah 2-3 kali pergi. So aku nak tengok boleh go tak boleh go. Korang pastikan tengok video aku sampai habis. Let's go. Kita dah sampai. Okay, inilah hotel dia, Zenith Hotel. Okay, berdepan dengan mall yang paling besar dekat Kuantan iaitu ECM. Okay. Okay. Ini bang? Check in. Perlukan troli ke? Betul, nak pergi troli. Okay guys, inilah dia punya lobby. Okay, inilah lobby dia. Okay. Ini antara 5 star hotel di Kuantan. Sebelum kita check in, kita minum dulu. Dekat aku dah haus. Kita ambil air. Okay. Let's go. Kita tengok bilik dia macam mana. Alright. Ding dong, Ding dong. Let's go. Okay, dah sampai. Okay guys, ini bilik dia. Okay, first kita masuk. Ada bilik air di tepi ni. Lepas tu dia ada cermin yang besar dekat sini. Nak berdandan ke, nak pakai kasut ke, boleh nampak lah. Okay, jom kita tengok bilik air dia macam mana rupa. Okay, dia ada jamban duduk. Itu ni dia punya sinki. Ni cermin yang besar ni, nampak. Okay, dia ada macam biasalah. Kata apa, dentist ke bekit, toothpaste semualah. Okay, shaver punya tu, cermin untuk shaver. Okay, dengan blower rambut, sangkut tuala. Okay, yang bestnya dekat hotel ni, dia ada bathtub. Bilik dia semua ada bathtub. Okay, jom kita buka tengok. Okay, ada bathtub. Okay, ni dia punya bathtub. Ada some towel dia. Kita tengok. Okay, apa ada dalam almari dia. Okay, macam biasa dia ada weighing scale. Atau ada yang safety deposit box. Okay, safety box tu lah. Okay, ni dia punya almari. Ada extra pillow dia. Tengok apa dia bagi kat dalam. Dia ada laundry bag. Okay, shoe polish. Ada shoe polish. Tengok, shoe polish. Lepas tu dia ada ni lah untuk knitting, nak jahit-jahit apa yang terkoyak ke apa lah. Okay, ni untuk hantar laundry. Okay, lower seterusnya ada apa? Ada dryer. Okay, good things. Dia ada prayer mat, tak perlu minta. Tak perlu request tu, dia dah memang letak untuk semayang. Okay, bagus. Kita tengok. Next, kita tengok. Inilah bilik dia. Okay, katil dia kat sini. Katil king size. Okay, katil king size. Okay. Okay. Ni dia ada TV, smart TV lah. Okay, jom kita tengok. Dia bagi air mineral, cerik dia. Kita tengok kat bawah ni ada apa. Okay, ada Teh, ada Nescafe. Okay lah. Bawah ni kita buka tengok. Ada freezer. Okay, sorry, putih ais. Nak bagi turn on dululah. Okay, bolehlah nak simpan barang-barang sejuk ke apa-apa kan untuk korang. Okay, jom kita tengok. Dia ada in-room dining menu juga. Okay, apa yang ada? Ada burger, western food, Asian cuisine food. Okay, apa tu ada, masalah nasi goreng semua tu adalah. Okay. Okay.
TV smart. Ada, boleh tengok Netflix semua lah. Okay. Okay, ni dia punya meja untuk buat kerja ke apa-apa lah. Untuk business trip ke. Kita tengok di luar. Okay, inilah pemandangan bilik aku. Hanyalah di tengah bandar. Okay. Kat situ ada stadium Kuantan lah. Okay. Kita tengok. Ada kursi satu dia bagi untuk duduk-duduk santai gitu. Situ. Okay. Macam biasalah kertas, pensel, remote TV tadi. Okay, ni tekan kosong lah untuk apa-apa bantuan daripada resepsionis. Okay, inilah dia bilik Zenith Hotel. Okay guys, jom kita try dia punya swimming pool. Swimming pool dia berada di tingkat 4. Dekat tingkat 4. Okay, let's go. Oh, cuaca agak terik juga walaupun dah petang. Ambil sikit. Okay, almost there. Okay, waktu beroperasi pukul 7 pagi sampai 12 tengah hari, 1 sampai 9 malam. Sorry, itu betul. 1 sampai 9 malam. Okay, inilah dia punya swimming pool. Yes. You bring my goggles? Yeah, in the back. Let's go. Yeah, can I be running water in there? Can you take it out for me? Okay. And there, how is it? Where is it? Hey, this is our place. Okay. So, dia ada 2 pool. Okay. Ini untuk kanak-kanak. Ketinggian 1 kaki 6 inci. Okay. Untuk orang dewasa yang ni lah. 4 kaki. Kita tengok boleh go tak boleh go. Hotel berpandangan dengan East Coast Mall, ECM. Okay guys, let's go. Kita jumpa dia punya kids room kat level 4. Oh. Dan kita jumpa dia punya kids playroom. Okay, kat sini ada dia punya fitness center. Oh, dia bersebelahan dengan gym. Okay guys, mari kita jumpa dia punya playroom. Tu dia. Ada slides, small playground lah. Okay. Lepas tu tengok ada apa. Lepas tu ada meja kecil yang meja budak-budak lah. Okay, dengan kerusi. Apa lagi ada? Buku-buku lah. Besar juga. Kalau ramai pun tak ada masalah ni. Tu dia. Boleh? Yeay! Okay, sebelah kids playroom tu tingkat 4. Okay, tingkat yang sama dengan swimming pool. Dia ada gym. Tengok. Ni dia gym. Agak luas juga. Dumbbell semua ada lah. Okay. Ni kita tengok. Apa yang ada kat luar. Pemandangan dia macam mana. Oh, ni korang boleh kayuh-kayuh sambil tengok pemandangan East Coast Mall. Macam tu. Okey. Agak luas jugalah. Tu dia. Gym. Let's go. Ni tengok apa yang ada. Kat sebelah sini ada pastry. Kuih-kuih lah. Okay. Ni ada noodle station, ada mie. Tengok.
Ada red water pudding, apa crumble. Lepas tu ada apa ni? Herbal tea egg. Nasi lemak. Okey. Abang mata. Okey. Buah, salad. Okey. Ada kopi. Oh, dia tak ada mesin kopi je. Kopi dah buat. Juice. Some juice. Ada cereals. Ada toast. Chapati. Kita ada apa lagi? Roti canai. Okey. Canai. Scramble egg. Scramble dengan omelette. Nak satu, nak dua omelette boleh? Nak dua. Asyik satu. Satu plate je lah. Tak apalah. Telur. Okey. Sini ada French toast. Dan ada aglio olio. Tengok. Olio. Buat lazat. Okey. Aku pun nak try dia punya buffet. Nasi lemak dia sebelum bukan macam ni. Yang ni ke pattern baru lah jenis bungkus. Kita cuba nasi lemak dia dulu tengok. Mango tak mango. Okey. Saya rasa aku nak malu. Wah ni layan. Okey. Sedap. Boleh tambah lagi sebungkus ni. Aku ni suka nasi lemak. Mi goreng tak? Saja sebab nak rasa mi gorengnya. Dia tengok tadi tu. Mantap, babe. Dia bertelur pula. Omelette. Tengok. Rasa, babe. Terbaik. Okay guys, sekian sahaja video review kali ini. Jika korang suka konten-konten macam ni, jangan lupa follow, like, subscribe page aku. Jumpa lagi di video akan datang. Peace. Assalamualaikum.